Hai, Assalamualaikum. Bersama saya lagi di Kampung Pertikasan dan hari ini kita akan tengok beberapa progres yang tim Planline buat. Dan jika anda berminat untuk tengok, jom saya bawakan anda. Okey, yang pertama kita tengok di bahagian kitchennya. Sini ada dua tabletop request daripada klien. So tabletop yang pertama kita akan letak di sini di penjuru ini yang memanjang, dan juga ada satu lagi tabletop di sini. Dan sebenarnya plan asal ada kitchen island dekat di tengah-tengah, tapi klien buang satu untuk nampak lebih besar dia punya size kitchen ni. Okey, sekarang kita di ruangan bilik air dan request daripada klien untuk tambah tempat untuk letak barang-barang mandian untuk shower apa semua. So dia akan tambahlah setiap bilik air dalam rumah ni. So sekarang kita tak boleh nak tunjuk dulu. So saya akan tunjukkan rupa bentuknya macam mana di gambar ni. Okey, so next kita tengok apa progres lain lagi. Okey, sebelum tu sebelum saya teruskan dengan progres apa rumah ni, kita benda ni apa nama dia? Ini adalah corner bead. So bila kita letakkan corner bead di penjuru, setiap penjuru dia akan menampakkan lebih lurus dan sempurnalah. So sebelum kita plaster, kita akan letakkan. Okey, jom kita teruskan dengan progres hari ni. Okey, untuk bumbung kita dah hampir lebih kurang 80% siap, dan tengah menunggu lagi dia punya bumbung plaster sebelah dalam. Tim Planline dah siapkan dan cumanya bahagian luar saja lagi tinggal. Dan okay, boleh tengok di sini mereka sedang plaster sebelah luar ni. Okey, itu saja progres hari ini. Dan jika anda berminat untuk package tanah dan rumah yang Planline buat, boleh kontak kami di klik di bio, dan juga boleh terus ke office kami di Planline Property Management di office Perak Raja. Sekian, terima kasih.